Soalan yang pertama, adakah boleh dalam satu tempat ada dua imam? Boleh tak dalam satu tempat ada dua imam? Tempat itu kena tahu dulu, apa makna tempat ni? Okey. Kalau kita kata masjid dah, boleh tak dalam satu masjid ada dua imam? Lebih pada boleh. Sebab banyakkan masjid ni ada imam satu, imam dua, imam tiga. Tiga imam. Faham lagi? Soalan ni salah. Lain kali jangan tanya gitu. Tanya gini. Boleh tak kita sembahyang dua imam dalam satu masa? Itu baru soalan. Okey? Kalau dua imam, tiga imam dalam masjid tak ada masalah. Imam satu, imam tua, imam muda, imam tengah, imam sederhana, banyak imam. Dengar baik-baik. Masjid ini dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebelum tu kita faham masjid rawatib dengan masjid ghairu rawatib. Masjid rawatib ni begini. Masjid yang ada imam yang dilantik. Macam masjid yang biasa ramai ni lah. Maka tak boleh semayang dua imam dalam satu masa. Hukumnya haram. Dah sah ke tak? Sah. Okey. Contoh, jemaah maghrib 30 orang, tu imam A. Grup B mari, tu imam tengah rakaat yang kedua, dia bahang semua jemaah baru dah belakang 10 orang. Itu perbuatan itu dilarang syarak. Kerana menunjukkan perpecahan berlaku dalam masyarakat. Jadi fitnah. Okey? Batu dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita mari lewat, kita masuklah dalam saf. Tapi sekalipun sudah lewat, melainkan kita mari ramai dan jemaah yang sedang berlangsung sudah di hujung solat. Contoh, jemaah yang ada tayat akhir dah. Faham? 30 orang. Kita baru sampai 30 orang juga. Ramai dah. Maka kalau ramai, afdal kita tunggu salam dulu, baru kita akad takbir. Tidak dikira dua imam. Yang dikira dua imam yang dilarang, imam pertama belum salam, imam kedua akad takbir. Kalau jemaah pertama Assalamualaikum dah selesai, kita akad jemaah yang kedua harus pada syarak. Jelas lagi? Itu masjid rawatib. Adapun masjid yang tidak ada imam yang dilantik, tak ada masalah. Sekali jalan 4 jemaah boleh. Contoh masjid RNR kat Musafir berhenti. Faham? Itu tidak ada masalah, tidak memberi fitnah. Situ 4 orang, sini 3, situ 8, situ 2, atas-atas 7. Tak ada masalah. Kenapa? Masing-masing gerombongan ada hal masing-masing.